لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أشرف خلق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الأنبياء والمرسلين والمسلمين والمسلمات، شيء لله لنا ولهم، ولتيسير الأمور، ولتيسير الرزق، ولقضاء الحوائج، ولدفع بلية ومكروهات ومصائب، ولشفاء من الأمراض، ولقضاء الديون، ولحماية من أذى الإنس والجن، بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tengah hari ini kita berada di surau Al-Firdaus. Kita sebut apa ya? Bangunan Mara. Betul? Kuala Lumpur. Untuk kita ambil sedikit masa kongsi ilmu agama. Dan tajuk kita bersama dengan saya pada hari ini berkaitan dengan Maulidun Nabi. Memandangkan akhir-akhir ini umat Islam buat majlis Maulid Nabi, dan kerana terdapat pihak-pihak tertentu ni dia keliru lagi bab Maulid ni, ya. Jadi rasanya kita kena ke depan untuk memberi pencerahan. Semoga usaha sebegini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, pihak surau yang dirahmati Allah Taala. Apabila disebut berkaitan dengan Maulid Nabi ini, ia membawa maksud hari ataupun perayaan memperingati kelahiran Nabi. Itu makna dia. Mafhumnya, bila disebut Maulid Nabi ini majlis ataupun perayaan memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, sedia maklum bahawasanya dalam kita nak memahami Al-Quranul Karim, maka kita kena rujuk kepada hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya? Nak faham Al-Quran, kena rujuk kepada hadis-hadis Nabi. Kerana hadis-hadis Nabi ini, ia menafsirkan Al-Quran. Itu. Ya? Nak faham Quran, kena belajar hadis. Dan nak faham hadis-hadis Nabi, kena belajar melalui ulama'. Dia tak boleh terus baca hadis Nabi. Sebab belajar ilmu hadis-hadis Nabi untuk memahami Al-Quran. Tapi nak memahami hadis-hadis Nabi, mestilah melalui ulama'. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-ulama' warafatul anbiya. Ulama' pewaris Nabi-Nabi. Dan yang dikategorikan sebagai ulama' bermula daripada sahabat. Ulama' ni maknanya sudah ada di zaman sahabat. Kemudian zaman tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Dan yang antara yang maknanya yang paling dipercayai di zaman sahabat adalah tidak dinafikan lagi khalifah Islam yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali. Dan seterusnya, utama sekali Al-Ashara Al-Mubashsharuna bil Jannah, 10 para sahabat yang dijamin masuk syurga oleh Nabi SAW. Maka nak memahami hadis-hadis Nabi, apa yang Nabi sampaikan berdasarkan ulama'. Bermula daripada zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, tabi'in, zaman salafus salih, zaman khalaf dan seterusnya sampai ke hari ini. Yang menguraikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memahami Al-Quran. Supaya Al-Quran ini tak disalah faham,
dijadikan ataupun tidak ada di kalangan umat Islam salah faham terhadap Al-Quran. Sehingga ada yang memandai-mandai tafsir sendiri Al-Quran dan sebagainya. Dan Nabi SAW telah berpesan kepada kita, telah berkata, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi aljamahu Allahu bil jami minan nar." Siapa yang berkata pada Al-Quran dengan pendapat dia, maknanya memandai-mandai tafsir Quran, dilempar dengan lemparan api neraka. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak faham Al-Quran mesti melalui hadis. Nak faham hadis melalui ulama. Baik, apa kaitan dengan Maulid Nabi tengah hari ini? Maulid Nabi seperti yang disebut tadi tuan-tuan, satu majlis perayaan nak ingat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara ini tuan-tuan, ada satu riwayat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila masuk je hari Isnin, baginda berpuasa. Bila masuk je hari Isnin, baginda berpuasa. Maka ada sahabat bertanya, kenapa kamu berpuasa pada hari Isnin, ya wahai Rasulullah? Lalu baginda pun bersabda, "Dzakal yaum wulidtu fihi." Hari itu aku dilahirkan. Bila sahabat bertanya, kenapa kamu, wahai Rasulullah, setiap hari Isnin kamu berpuasa? Kenapa? Maka Nabi pun menjawab, "Dzakal yaum wulidtu fihi." Hari itu aku dilahirkan. Tiap-tiap hari Isnin Nabi puasa. Puasa sunat. Sahabat tanya, kenapa? Hari itu aku dilahirkan. Apa maknanya di sini tuan-tuan? Dapat dipahami daripada sabdaan baginda alaihi salatu wassalam, Nabi sendiri memperingati kelahiran dia. Kerana kelahiran Nabi jatuh pada hari Isnin. Kelahiran Nabi SAW jatuh pada hari Isnin. Pada bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Yang ada perbezaan pendapat hari tarikh berapa. Itu saja perbezaan. Tapi mereka, majoriti ulama, hari Isnin. Bulan Rabiul Awal. Tahun gajah. Tahun gajah ni tahun yang mana berlaku sejarah besar dalam dunia. Tentera bergajah daripada Habsyah. Datang ke Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Tapi Allah telah lindungi Kaabah. Dengan menghapuskan tentera-tentera itu, diantar kepada mereka burung ababil yang membawa batu-batu yang panas, yang mana setiap batu itu tertulis padanya nama-nama orang-orang tentera itu. Dicampak, dilontar kepada mereka, mati, hancur, lebu. Faja'alahum ka'asfi ma'kul. Baik. Dapat dipahami daripada sabda baginda, Nabi sendiri buat sesuatu nak ingat kelahiran dia. Dengan cara macam mana? Berpuasa. Itu cara baginda alaihi salatu wassalam. Manakala hari ini pula tuan-tuan, umat Islam secara bilangan yang paling ramai sekali buat, bila masuk bulan Rabiul Awal, mereka akan buat majlis Maulid Nabi untuk memperingati kelahiran Nabi. Tetapi dengan macam mana? Dengan buat majlis secara besar-besaran, ceramah, berselawat, baca kitab Maulid, berzikir, dan disidangkan kepada mereka makanan. Cara macam itu di zaman Nabi yang dibuat oleh orang Islam, Nabi tak buat. Yang Nabi buat, Nabi puasa. Itu satu. Selepas kewafatan baginda alaihi salatu wassalam, kita ambil zaman Sayyidina Abu Bakar. Ra'isul Awliya, ketua para wali, khalifah Islam pertama. Ada tak dalam sejarah dia buat majlis maulid macam orang kita buat pada hari ini? Perarakan, panggil penceramah, selawat ramai-ramai, baca kitab maulid, menyediakan makanan. Tak ada juga. Zaman Sayyidina Abu Bakar. Masuk zaman Sayyidina Umar, khalifah Islam yang kedua. Ada tak? Bila tiba bulan Rabiul Awal, contohnya lah. Ada tak? Dia buat majlis maulid. Tidak ada juga. Sayyidina Umar. Masuk zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, pun tidak ada majlis maulid, sambutan maulid macam orang Islam buat pada hari ini, seperti perarakan dan sebagainya. Masuk zaman Sayyidina Ali, mana zaman ambil yang 4 khulafah Ar-Rasyidin. Tidak ada majlis sambutan maulid seperti yang dibuat oleh umat Islam hari ini. Nampak? Tiba-tiba kita buat. Baik. Kalau macam tu, adakah apa yang kita buat dibuat oleh orang Islam pada hari ini dalam sambutan maulid Nabi?
yang Nabi tak buat, Nabi hanya puasa pada hari Isnin, sahabat pun tidak buat, tapi kita buat. Adakah maknanya dalam Islam perkara itu dilarang? Di sini perbahasan dia. Adakah ianya dilarang? Sebab Nabi tak buat, sahabat tidak buat, maka kita buat. Kita buat benda yang Nabi tak buat, sahabat tak buat. Adakah boleh dikatakan perkara itu dilarang di sisi syarak? Jawapan dia, tuan-tuan boleh bayangkan jawapan dia macam mana? Jawapan dia apa, tuan-tuan? Tidak semestinya benda itu dilarang dalam syarak. Tak semestinya ia berkaitan agama. Nabi tak buat, sahabat tidak buat. Sebab majlis maulid Nabi ni dia berkaitan dengan agama. Tak, berkaitan dengan agama, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah yang kita buat pada hari ini dikira dilarang di sisi syarak sebab Nabi tak buat, sahabat tidak buat? Tak semestinya begitu. Sebab itulah ada dalam ilmu agama satu kaedah yang disebut at-tarku la yadullu ala tahrim. Itu kaedah dia. At-tarku la yadullu ala tahrim. At-tarku maknanya dia tak buat benda tu. Tidak buat tak semestinya menunjukkan benda itu haram. Sesuatu itu haram. Contohnya zaman Nabi tak buat majlis maulid macam yang kita buat pada hari ini. Zaman sahabat pun tidak ada. Tak semestinya menunjukkan yang kita buat hari ini benda yang zaman sahabat Khalifah Rashidin buat, tak buat, tak dikatakan haram. Tak boleh dikatakan haram. Itu kaedah dia begitu. Nampak? Kerana pada hari ini tuan-tuan kita menggunakan banyak benda berkaitan agama tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat. Banyak sangat. Oleh itu tuan-tuan, majlis sambutan Maulid Nabi dari sudut hukumnya atau dari sudut dipuji ataupun dicela, diamalkan ataupun ditolak, maka ia dikategorikan sebagai perkara baru. Sebab apa baru? Sebab zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tidak ada. Selepas itu baru ada. Tetapi dalam Islam ni perkara baru yang dimaksudkan zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tak ada, ianya terbahagi kepada dua bahagian. Sebab itulah saya suka kongsi satu kenyataan daripada Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah seorang tokoh ahli hadis yang termasyhur. Mana orang alim lah ni. Dia pernah dia sebut dalam kitab dia Al-Hawi Al-Fatawa Ba' Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Bila beliau ditanya berkaitan dengan maulid ni, apa hukum buat majlis maulid yang dilakukan oleh umat Islam bila masuk bulan Rabiul Awal? Bila masuk bulan Rabiul Awal buat. Ya. Apa hukum dari sudut syarak? Ada soalan. Sebab mungkin ada manusia menganggap sebab zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada. Jadi Imam Suyuti selepas itu ditanya hukum ini. Tapi maka Imam Suyuti pun jawab. Tapi sebelum dia nak jawab tu, dia jelaskan kepada yang bertanya tu apa yang dimaksudkan dengan majlis maulid. Takut ada orang salah faham. Nak tolak bulat-bulat tapi engkau tidak faham apa itu majlis maulid. Tak kena cara dia. Jadi awal-awal lagi sebelum dia nak menjawab soalan itu, Imam Suyuti jelaskan apa itu majlis maulid sebenarnya. Maka dia sebut apa? Dia pun jawab, wal jawabu indi, jawapan di sisi aku. Aku sendiri yang jawab. Mana dia tidak bawa jawapan ulama lain. Dia sendiri yang berfatwa. Ini fatwa dia. Wal jawabu indi anna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara min al-Quran wa riwayatul akhbari al-waridah fi mabda'i amri nabi wa ma waqa'a fi maulidihi min al-ayat thumma yumaddu lahum simat ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dhalik huwa min al-bid'i al-hasanah. Apa maknanya? Jadi awak mula-mula sekali Imam Suyuti dia jelaskan maulid ni, asal usul maulid apa dia? Apa makna dimaksudkan maulid? Ijtima'un nas, manusia berkumpul. Zaman sahabat tak ada kan? Ya. Kata Imam Suyuti, ijtima'un nas, manusia berkumpul dan membaca apa yang mudah daripada Al-Quran. Ini yang dilakukan dalam majlis sambutan maulid. Bacalah mana-mana ayat yang mudah daripada Al-Quran, bukan dikhatamkan 30 juzuk. Pilih ayat-ayat pilihan, surah-surah pilihan. Dibaca pada majlis itu dan meriwayatkan kisah-kisah yang berkaitan dengan permulaan Nabi dan berkongsi kisah-kisah
berkaitan dengan tanda-tanda kelahiran Nabi. Yang termasuklah keajaiban yang berlaku di saat sama ada sebelum Nabi dilahirkan, iaitu ketika Nabi dalam perut ibunya Aminah radhiyallahu anha, ataupun keajaiban yang berlaku di saat Nabi dilahirkan, ataupun keajaiban yang berlaku selepas Nabi dilahirkan. Ada beberapa keajaiban luar biasa, perkara yang pelik berlaku sebelum Nabi lahir, di saat Nabi lahir dan selepas Nabi dilahirkan. Ini tak cukup masa kita nak cerita keajaiban ini, tapi inilah kisah-kisah seperti ini disebut dalam majlis maulid. Itu dia. Jadi intipati majlis maulid yang dijelaskan oleh Imam Suyuti ini, yang dilakukan oleh orang Islam setiap bulan Rabiul Awal, itu dia. Berkumpul, baca Quran, bukan semua ayat Quran lah, ayat yang pilihan, kemudian baca sejarah Nabi, kisah Nabi. Summa yumaddu lahum simat. Kemudian dihidangkan kepada mereka makanan, sejenis makanan. Ya'kulunahu. Lalu mereka makan. Mana majlis itu ada makanan. Jadi yang hadir dalam majlis itu pun makanlah. Ya'kulunahu. Selesai semua itu yang sarifuna. Mereka pun beredar. Balik dah selesai. Berkumpul, baca Quran, kongsi sejarah Nabi, makan ramai-ramai. Selesai semua itu yang sarifuna. Yang sarifuna. Yang sarifun. Wa yang sarifun. Mereka pulang. Tanpa melakukan penambahan terhadap sedemikian. Kata Imam As-Suyuti, itu semua kategori bid'ah. Tapi bid'ah apa? Bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik. Bukan sekadar itu saja kata Imam Suyuti. Pelakunya dapat pahala. Allati yuthabu alaiha sahibuha. Orang yang buat majlis maulid dapat pahala. Imam Suyuti ke yang beri pahala? Bukan begitu. Kadang-kadang kita nukilkan kata ulama'. Orang kata, ini seolah-olah ulama' pula bagi pahala. Yang bagi pahala ni Allah Ta'ala. Kenapa kita terlampau berpegang dengan kata-kata ulama'? Itu yang kita kata tadi. Nak faham Al-Quran melalui hadis yang sahih. Nak faham hadis melalui ulama'. Kalau fahamnya itu, fahamlah segala-galanya. Jadi, Imam Suyuti kata, itu semua bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Yang mana pelakunya dapat pahala. Sampai tak dapat pahala buat majlis maulid. Ya, kata Imam Suyuti, lima fihi min ta'zimi qadrin nabi wa izharil farah. Wal istibsyari bi maulidihi syarif. Sallallahu alaihi wasallam. Kerana buat majlis sambutan maulid, terdapat padanya ta'zimu qadrin nabi. Mengagungkan, memuliakan kewibawaan dan kedudukan Nabi. Dan menzahirkan kegembiraan dengan kedatangan kelahiran baginda alaihi salatu wassalam. Selesai masalah bab majlis maulid, hukum dia. Dan ini jelas menolak dakwaan hari ini. Orang kata tak boleh buat majlis maulid atas alasan tidak ada zaman Nabi ataupun sahabat. Imam Suyuti kata boleh. Dia bukan dia seorang saja, banyak lagi ulama lain yang menyebut. Yang selalu dimomokkan pada akhir zaman ni, mereka yang tolak majlis keharusan dan kelebihan majlis maulid Nabi, hujah mereka antara yang mereka selalu sebut, Nabi tak pernah buat. Dia buat perbandingan. Tuan-tuan, dia kata apa? Zaman Nabi adalah buat majlis maulid. Yang ada Nabi puasa hari Isnin saja. Tapi buat majlis maulid macam perarakan, selawat orang ramai, baca Quran, makan ramai-ramai, dengar panggil penceramah, syekh ke ustaz ke mana-mana dalam bidangnya. Tidak ada zaman Nabi. Zaman Nabi tidak buat. Tak ada majlis maulid. Zaman sahabat, zaman Abu Bakar tidak ada. Dia guna ni. Tuan-tuan dengar Zaman Nabi tidak ada. Ada tak majlis maulid? Tidak ada. Zaman Sayyidina Abu Bakar? Tidak ada. Zaman Sayyidina Umar? Tidak ada. Zaman Sayyidina Osman? Tidak ada. Zaman Sayyidina Ali? Tidak ada. Dia ambil 4 khulafah Rasyidin. Tapi kita buat. Diguna kaedah itu. Tadi kita dah jawab. Kaedah Islam menyebut tak buat tak mesti menunjukkan haram. Itu satu. Yang kedua, kalau semua benda yang berkaitan agama sekarang ini tak ada zaman Nabi, maka tak boleh buat. Tuan-tuan tahu tak mikrofon yang tuan-tuan guna di surau ni? Ni berapa orang ustaz dah mengajar ni? Ni, mikrofon imam ni. Berzikir, tahlil, kuliah macam-macam. Ini pun ada kaitan dengan agama. Walaupun dia mikrofon. Kita jawab mudahlah. Level yang biasa-biasa. Nak bagi mereka faham. Sebab bila kita bawa contoh mikrofon, memanglah zaman Nabi, tapi tak ada kaitan dengan agama. Tak ada kaitan dengan agama. Berapa orang azan pakai mikrofon? Buat majlis rasmi agama. Kalau tuan-tuan buat majlis agama rasmi, yang rasmi lah panggil orang yang berautoriti.
Takkanlah tak ada mikrofon. Kena mengamuk tuan. Apa punya majlis ni? Surau ni tak ada mikrofon. Jadi ianya ada berkaitan dengan agama. Jadi penggunaan seperti ini ada kaitan agama. Kita jawab balik pada mereka yang tolak maulid atas alasan zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tak ada. Mikrofon ada tak zaman Nabi? Tidak ada. Jawapan tidak ada. Zaman Sayyidina Abu Bakar ada tak mikrofon? Tidak ada. Zaman Sayyidina Umar ada tak mikrofon? Tidak ada. Zaman Sayyidina Osman ada tak mikrofon? Tidak ada. Zaman Sayyidina Ali ada tak mikrofon? Tidak ada. Maka janganlah kamu menggunakan mikrofon ketika buat program agama. Jangan buat. Ikut cara Nabi. Ikut cara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nabi pun dia meriwayatkan hadis kan. Mana ada mikrofon. Sayyidina Umar bercakap, berkata, berceramah ataupun bercakap di depan orang-orang kafir, tak ada pakai mikrofon pun. Tuan-tuan masih ingat kisah hijrah Nabi kan? Ramai orang Islam dalam bab hijrah tu sembunyi-sembunyi hijrah ke Madinah, takut dengan orang kafir. Sayyidina Umar tidak takut. Dia berdiri di depan pembesar kafir Quraisy di Mekah, dia kata apa? Aku sekarang ini nak hijrah ke Yathrib. Orang Islam lain hijrah sembunyi-sembunyi takut kena tindas dengan orang kafir Mekah. Sayyidina Umar terang-terangan. Dia cakap kuat-kuat pula. Kemudian dia kata pula, siapa nak isteri dia jadi janda ataupun ibu tunggal mati suami ataupun anaknya yang anak yatim, jumpa aku belakang bukit ni. Ada Sayyidina Umar pakai mikrofon? Tidak ada. Jadi nak bagi tahu di sini tuan, kesimpulannya tidak ada dalil kuat dan kukuh yang mengharamkan majlis sambutan Maulid Nabi, ataupun kalau tak dikata haram pun dikata tak ada kelebihan. Tak ada dalil yang menyatakan sedemikian. Kemudian hari ni pula ada orang dia buat satu fakta direka. Dia kata apa? Kalau mengikut kajian bahawa kononnya lah, ni tak betul ni. Kajian orang Islam yang mula-mula buat majlis Maulid Nabi bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Majlis Maulid yang tuan-tuan buat ni, orang Islam buat ini, itu asal daripada ajaran Syiah, kata Syiah. Syiah dia kata. Itu orang zaman sekarang. Zaman dulu tak kata macam tu. Imam Suyuti sebut lagi sambungan kenyataan tadi. Kata beliau, wa awwalu man ahdatsa dzalik. Orang Islam yang mula-mula buat majlis Maulid secara besar-besaran adalah raja negeri Erbil di Iraq. Berlaku bila? Awal-awal 600 Hijrah. Perbuatan ini. Perkara ini. Mana sebab sebelum tu tidak ada majlis Maulid. Bermula awal-awal 600 Hijrah. Raja Erbil lah, iaitu siapa nama dia? Al-Malikul Muzaffar. Dialah orang Islam ahli sunni, dia sunni. Mana ahli sunnah jamaah yang mula-mula merintis buat ni majlis sambutan Maulid Nabi secara besar-besaran. Nampak? Dan dia adalah seorang raja dan dia jemput dalam majlis Maulid yang dia buat itu ulama daripada pelbagai bidang, ulama hadis, ulama tasawuf. Dan para ulama mengistihsankan perbuatan itu. Istihsan tu menganggap majlis Maulid itu hasan, baik. Tak ada pula ulama tu dia pergi kat raja, dia kata, tuanku, yang Maulid ni asal daripada Syiah, kita jangan buat lah. Kita ada sunnah jamaah. Tidak ada. Ulama sebab apa ulama tak cakap macam tu? Sebab dia tahu memang dengan dalil benda tu dibolehkan. Walaupun dari sudut tadi tak ada zaman Nabi, zaman sahabat, tapi tak semestinya yang tak ada zaman Nabi hari ni ada kita buat. Tak ada zaman Nabi benda itu tak boleh buat. Tak semestinya. Kalau kaedah hanya mesti ada zaman Nabi baru boleh buat, kalau tak ada mereka bukan kata tak boleh, mereka kata haram lagi majlis Maulid. Maka sila campak mikrofon ni keluar ketika tuan-tuan menjadi imam, menjadi Bilal dan sebagainya. Kemudian satu perkara je tu dalam bab isu ini, masih ramai lagi orang awam dia tak faham isu bid'ah. Bid'ah ni perkara baru dalam agama. Ni pun kena diberikan pencerahan. Dalam ilmu agama ni dia ada bab yang bab bid'ah. Bid'ah ni perkara baru, tak ada contoh sebelumnya. Bid'ah lah tu. Tak kira lah apa pun dari sudut bahasanya. Perkara baru, tidak ada contoh sebelumnya. Maknanya, benda tu tak pernah orang buat sebelum itu. Dari sudut bahasanya, boleh dikatakan bid'ah. Tak kira apa-apa pun. Itu dari sudut lughat dan bahasa. Tapi dari sudut syarak, nak menentukan boleh ke tak boleh, bid'ah, perkara yang tak disebut dalam Al-Quran secara zahir dan hadis Nabi SAW. Dan ianya terbagi kepada dua bahagian. Bid'ah tu. Pertama, bid'ah baik.
kedua bid'ah buruk. Bid'ah baik yang tak bercanggah dengan syarak. Bid'ah buruk bercanggah dengan syarak. Ini dihuraikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, imam besar kita, Imam Syafi'i sendiri sebut perkara ini. Perkara baru dalam agama, bid'ah itu terbagi kepada dua bahagian. Jadi kalau umat Islam faham yang ini, dia tak akan tolak keharusan dan kebaikan majlis sambutan maulid. Islam tidak memaksa kita buat majlis maulid. Tak nak buat pun tak apa. Bukan yang wajibnya ni belajar ilmu fardu ain, belajar akidah, solat 5 waktu, tu fardu ain, itu wajib lah. Kalau majlis maulid tak buat pun tak apa. Tak perlu rasa macam berdosa. Tapi tekilanlah, maknanya kita tak buat satu peringatan, memperingati kelahiran Nabi, itu saja. Nampak? Jadi bid'ah ni kena faham. Sebab hari ni yang tolak kelebihan maulid ni, dia tak faham bab bid'ah. Dia ingat bid'ah susah. Bila sebut bid'ah je susah. Bid'ah ni susah. Bid'ah tidak seperti kalimah sesat. Sesat lah. Bid'ah ni, bila sebut bid'ah ni, kena berhenti seketika. Dia kena tengok ulama jurai ada dua bahagian. Nampak? Jadi orang Islam yang mula-mula buat majlis maulid besar-besaran, Raja Muzaffar, Raja Erbil di Iraq. Ini berlaku pada awal-awal 600 Hijrah. Nampak? Jadi tak ada pula ulama dulu kata yang mula-mula buat majlis maulid Syiah. Tak, ulama dulu tidak ada. Yang sekarang ni memandai-mandai. Tak tahulah dia ambil fakta mana, tak tahu. Semua itu memomokkan generasi baru berkaitan dengan kelebihan majlis sambutan maulid Nabi SAW. Maka sepatutnya setiap tahun umat Islam istiqamah dengan benda ini. Walaupun dia yang tidak wajib. Tapi demi mendidik generasi yang baru ni, paling kurang adalah majlis maulid, kongsi sejarah Nabi. Ramai di kalangan orang Islam ni tak kenal sejarah Rasulullah SAW. Dia tahu Muhammad je. Paling kurang tahulah lahir di mana, wulida di Makkah. Meninggal di mana? Di Madinah. Hijrah bila, siapa sahabat, isteri-isteri dia, isteri-isteri baginda, anak-anak Nabi. Ya, ini disebut dalam kitab-kitab ulama. Sedikit sebanyak benda ini boleh mendidik generasi baru. Kita kena tengok title sudut juga para pemuda-pemudi, budak-budak muda hari ini perlu pada didikan agama. Salah satu caranya salah satu cara dia lah. Buat majlis maulid dengan cara yang betul, yang bertepatan dengan syarak. Maka tidak ada di sana dalil yang mengharamkan majlis sambutan maulid Nabi. Bahkan ia perkara harus dan baik. Pelakunya dapat pahala kerana pada majlis itu terdapat ta'zim, memuliakan kedudukan baginda alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba ada orang datang kat kita kata, dah macam mana pula Nabi kata kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara baru bid'ah, semua bid'ah tu sesat. Tadi kata bid'ah ada dua pula. Itu pun masalah juga. Masalah apa? Masalah yang salah faham terhadap hadis itu. Hadis yang dibaca hadis sahih. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Tapi mereka salah faham makna. Itu masalah. Bukan sabda Nabi itu maknanya semua bid'ah itu sesat. Kullun kat situ bukan makna semua. Kullun dalam bahasa Arab datang dengan makna semua. Datang dan dengan makna kebanyakan, datang dengan makna sebahagian. Jadilah hadis tadi tak boleh terus dikatakan semua. Kullun datang dengan makna semua je. Tak ada makna lain. Ada hadis lain tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa dengar, Nabi bersabda, kullu ainin zaniyah. Semua mata, kalau terjemah ikut tadilah. Mereka yang kata kullun tu dengan makna semua sahaja. Jadi hadis ni membawa makna semua mata berzina. Kalau dengan makna itu kullun dengan makna semua mata berzina, maknanya termasuklah mata para nabi, para wali. Para nabi lah. Sedangkan mata para nabi tidak berzina. Para anbiya maksum. Jadi ada yang dibaca tadi kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah bukan membawa maksud semua. Tapi sebahagian ataupun kebanyakan. Kita ambil sebahagian. Dan kullu ni bahasa Arab dia bukan datang dengan satu makna saja. Datang dengan makna yang dinyatakan tadi. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah baginda alaihi salatu wassalam pada hari Isnin, pada bulan Rabiul Awal, pada tahun gajah. Berlaku keajaiban sebelum baginda lahir. Ini tak sempat nak sebut pada hari ini. Ketika Aminah hamil, mengandungkan Nabi, berlaku keajaiban kepada Aminah radhiyallahu anha. Seperti setiap kali dia nak pergi ambil air di telaga,
Air dalam telaga itu, perigi itu dengan sendirinya naik ke permukaan perigi ataupun telaga itu. Tanpa dia ambil alat, ambil bekas. Air itu naik sendiri. Setiap kali dia nak ambil air itu naik. Lalu dia bagi tahu pada suami dia, Abdullah. Kepelikan inilah. Maka kata suami dia, hadhihi karamatul lil maulud. Ini karamah, kemuliaan pada kandungan dalam perut kamu. Nah, ini keajaiban berlaku sebelum Nabi dilahirkan. Di saat Nabi dilahirkan, api sembahan kaum Majusi terpadam, tasik di bumi Syam, tasik sawah, airnya tiba-tiba kering, istana Parsi tiba-tiba bergoncang, bergegar, 15 bala kuni gugur ke tanah. Dan di saat kelahiran Nabi juga, ibu Nabi melihat cahaya keluar dengan Nabi Muhammad, sehingga Aminah melihat istana di bumi Syam dengan cahaya itu. Cahaya menerangi apa di depan Aminah radhiyallahu anha, dia melihat istana bumi Syam. Sedangkan kelahiran Nabi berlaku di Mekah, tapi Sayyidatuna Aminah boleh nampak istana-istana di bumi Syam. Mekah dengan bumi Syam jaraknya beribu-ribu kilometer. Apa makna ni tuan-tuan? Ini karamah. Dan ini karamah kurniaan Allah Ta'ala kepada para awliya. Dan ini membuktikan kepada kita, ibu Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah Ta'ala. Hari ini orang kata apa? Ibu Nabi mati kafir. Bukan ibu je, ibu Nabi. Bapa Nabi sekali. Ibu bapa Nabi mati kafir. Itu satu fitnah. Ibu Nabi mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Ayah Nabi pun Abdullah meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas kelahiran Nabi SAW, berlaku juga keajaiban. Nabi keluar daripada perut ibunya dalam keadaan sudah bersunat. Bersunat, kemudian berbau wangi, hangat wangi. Dan matanya pandang ke arah atas, ke arah langit. Jarinya mengisyaratkan ke arah langit, ke arah atas, ke arah langit. Menunjukkan langit adalah dalil keesaan Allah Ta'ala. Menunjukkan langit itu tempat mulia, tempat turunnya barakah, tempat turunnya rahmat, tempat turunnya rezeki, dan langit itu dianggap sebagai qiblatud doa. Apabila kita berdoa, tuan-tuan, adabnya tangan tadah mengangkat, menghala ke langit. Dan bukan membawa maksud Allah Ta'ala di langit. Bukan? Jangan pula ada yang menganggap kita doa tadah tangan menghala ke langit, Allah di langit lah. Bukan. Akidah Islam tak ada Allah dengan zatnya di langit. Itu bukan akidah Islam. Ya. Langit, kenapa doa tadah tangan menghala ke langit? Kerana langit itu qiblatud doa. Seperti mana kita sujud menghala ke Kaabah. Kenapa? Kerana Kaabah itu kiblat solat. Bukan makna Kaabah itu Allah. Bukan maknanya Allah dalam Kaabah. Sama juga tadah tangan menghala ke langit. Bukan maknanya Allah Ta'ala di atas langit. Tidak. Tapi langit itu qiblatud doa. Jadi Nabi selepas kelahiran baginda, Nabi selepas keluar daripada perut ibunya, memandang matanya ke arah langit, tangan, jarinya mengisyaratkan ke arah langit. Kata sebagai ulama Al-Sunnah Jamaah, ini menunjukkan langit tempat yang mulia. Tempat turun barakat, rahmat, tempat tinggal bagi para malaikat. Kalaulah Allah Ta'ala itu dianggap berada dengan zatnya di langit, maknanya Allah Ta'ala berada bersama dengan malaikat. Ini mustahil, ini bukan akidah Islam. Oleh itu, ulama berkata, jika ditanya di mana Allah, mana tahu orang datang tanya, di mana Allah? Jawapan dia ini, tuan-tuan. Allahu mawjudun bila makan, bila jihah, bila zaman. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa masa. Ini masuk bab akidah pula lah. Jadi tuan-tuan, apa yang dinyatakan tadi berkaitan dengan kelebihan majlis maulid. Kesimpulannya, ia adalah benda yang baik, harus baik dan ada keistimewaannya. Maka sama-sama kita melakukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sedikit sebanyak santapan rohani kita pada tengah hari ini di surau, tuan-tuan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dimanfaatkan bersama dan dapat disebar-sebarkan. Supaya majlis sambutan maulid Nabi ini tidak dilupa begitu saja. Tidak mati begitu saja. Hidupkanlah ianya. Ibarat kita menyuburkan tanaman-tanaman. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini sajalah perkongsian bersama dengan saya pada hari ini. Di lain masa kita akan bertemu membicarakan tentang isu-isu ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kifarah, kemudian surah Al-Asr, kemudian kita tahlil, itu menyebut la ilaha illallah 3 kali dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات. والسلام عليكم ورحمة الله.